Assalamualaikum sahabat-sahabat yang berada di luar. Salam pertemanan pada yang beragama Islam. Assalamualaikum pada yang beragama Islam. Salam hadir, salam pertemanan, salam persahabatan, salam perantauan, salam di mana juga anda berada. Okey, malam ni aku berada dekat Hotel Duta Vista yang dulu satu ketikanya hotel ni sangat-sangat maju, geng. So sekarang ni dah 2026 dan hotel ni telah terbiar lama dalam 2017. So malam ni aku nak bawa korang menyelusuri dan melihat keadaan Hotel Duta Vista yang terkini. Sudi-sudi subscribe channel host anda, Roy Yusha, dan terima kasih. Salam persahabatan, salam pertemanan untuk anda semua. Terima kasih yang sudi subscribe channel YouTube host anda. Terima kasih banyak-banyak. Hotel Duta Vista ni bertaraf 3 bintang geng. Satu ketika dahulu bertaraf 3 bintang. Tapi sekarang setelah 2017 hotel ini telah dibiarkan sepi. Okey, kerana banyak gangguan-gangguan semasa penghuni yang menginap dekat sini, sehinggalah terjadinya kes kehilangan nyawa, dan ada juga kes bunuh diri dan kes seorang pelakon stuntman yang telah kehilangan nyawa. So malam ni aku ambil kesempatan untuk berada dekat kawasan ni Hotel ni dia terletak berhampiran dengan jalan raya dan suasana dia agak bising jugalah kalau kita nak buat explore dekat sini. Jom kita try masuk ke dalam tu. Okey, ini adalah jalan masuk dia, geng. Kira pintu gerbang Hotel Duta Vista. Dan dekat sini bukan setakat tu je, geng. Selepas kejadian, 2 warga emas yang telah terjatuh kereta dekat sini, okey. Ada juga kes-kes kejadian menamatkan riwayat sendiri. Dan hotel ni sebelum berlakunya kejadian tersebut, banyak juga kisah-kisah misteri oleh pelanggan-pelanggan yang menginap dekat sini. Dan mereka seringkali terdengar seoleh-oleh seakan-akan ada orang berjalan, bunyi air, paip air terbuka sendiri, dan ada ketukan pintu misteri. Sesiapa yang menginap dekat sini sebelum terjadinya kes kehilangan nyawa, kes menamatkan riwayat sendiri, dan kes seorang pelakon yang pernah kehilangan nyawa juga dekat sini semasa melakukan aksi penggambaran stuntman dahulu satu ketika dulu. Tempat ni sekarang dah sangat-sangat menyeramkan, geng. Bila telah dibiarkan sepi, bertambah-tambah aura yang menakutkan. Ini ada post security Sana tu adalah bahagian lobi dan pejabat Hotel Duta Vista, geng. Dan yang aku cakap, 2 warga emas yang telah kehilangan nyawa dekat sini dengan sebuah kereta suami isteri daripada situ keretanya tertekan pedal minyak sehingga melanggar tembok ni, dan tembok ni pecah. Kemudian kereta tu terjunam daripada tingkat 5 ke bawah dan mengakibatkan suami isteri terbabit telah kehilangan nyawa. Nanti aku akan bawa korang menyelusuri di tempat ini, di Hotel Duta Vista. Itu bahagian lobi Okey, yang belum subscribe channel aku boleh
sudi-sudi korang untuk subscribe channel YouTube aku Roy Yusyah. Terima kasih, salam persahabatan, salam pertemanan. Kita akan menyusuri tempat ni. Okey geng, sekarang ni aku ada dekat bahagian rooftop dia So aku akan ceritakan serba sedikit tentang sejarah Hotel Duta Vista yang bertaraf 3 bintang untuk anda semua. Aku akan kongsikan serba sedikit apa yang aku tahu dan apa info yang aku dapat dekat sini. Okey, Hotel Duta Vista ni dia satu ketika dulu memang terkenal sebagai salah satu location yang paling seram dekat Kuala Lumpur ni. Tetapi kisah sebenar dia ada juga yang bercampur aduk dengan fakta-fakta orang kata apa, ada yang benar, ada yang tidak. Okey, asal usul kegemilangan zaman kegemilangan hotel ni dibina sekitar tahun 1991 sebagai resort ataupun apartment mewah 3 bintang. Dia mempunyai kira-kira 65 unit suite, kolam renang, gelanggang tenis, malah pernah ada penguin, 2 ekor penguin yang diletakkan dekat sini sebagai salah satu daya penarik untuk pengunjung-pengunjung di Hotel Duta Vista ini. Okey, location Hotel Duta Vista ni dia terletak berhampiran dengan Bukit Tungku dekat pusat bandar Kuala Lumpur. Dulu tempat ni sangat-sangat popular untuk pelancong-pelancong dari dalam ataupun di luar negeri untuk menyewa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Okey, kejatuhan Hotel Duta Vista ini mula merosot sebab akibat penyelenggaraan yang terlalu teruk, elektrik yang sering kali rosak, air yang sering kali terputus. Dan banyaklah ulasan negatif yang makin banyak daripada penghuni, penyewa-penyewa dekat sini yang orang kata apa, membuatkan jatuhnya mula kejatuhan Hotel Duta Vista ni. Akhirnya hotel ni telah ditutup dalam sekitar tahun 2017 dan terus ditinggalkan. Okey, orang kata tragedi sebenar yang faktor utama yang membuatkan tempat ni seram Okey, ada beberapa kejadian yang menyeramkan yang pernah berlaku dekat hotel ni. Okey, kalau korang ingat lagi tahun 2015, sepasang warga emas yang daripada Singapura telah menghuni dekat sini selepas kereta mereka dan telah kehilangan nyawa juga dekat sini selepas kereta mereka terjunam. Okey, terjunam daripada tingkat 5 ke bawah. Korang pun dah sedia maklum, dah ada juga yang segelintir dah pernah dengar Dan ada juga kru penggambaran pelakon stunt yang pernah buat syuting dekat sini kehilangan nyawa. Lepas tu dekat sini ada jugalah orang kata apa, risiko tanah runtuh kerana struktur pembangunan dia Dan cerita tentang kes-kes ada juga selepas tu terjadinya kes menamatkan riwayat sendiri. Okey. Dan sering kali jugalah ramai tetamu ataupun pengunjung-pengunjung yang menginap dekat sini, mereka mendakwa terdengar bunyi-bunyi langkah kaki, ketawa, hilai tawa lah, ketukan pintu, macam paip air terbuka dan menambahkan lagi suasana yang menakutkan pengunjung-pengunjung dekat sini. Dan itu yang membuatkan lama-lama hotel ni kurang pengunjung. Dan salah satu faktornya adalah gangguan-gangguan yang mereka dapat. Sebelum kejadian kes kehilangan nyawa pasangan warga Singapura. Dan banyak jugalah pengalaman-pengalaman pengunjung yang dekat sini mengalami pengalaman-pengalaman seram mereka dekat sini. Dan sekarang ni hotel ni dijadikan tempat budak-budak paranormal untuk membuat konten-konten mereka kerana suasana yang sangat menyeramkan setelah terbiar sejak 2017. Okey, dan dekat hotel ni memang bukan kisah dongeng tapi adalah kisah nyata tentang kes banyak kehilangan nyawa serta kes menamatkan riwayat sendiri.
aku akan bawa korang menyelusuri tempat ni nanti. Okey, kita akan tengok dan melihat kawasan sekitar di waktu malam. Okey, cuma dekat sini keadaannya bising lah sebab gangguan berhampiran dengan jalan raya So ada bunyi kereta, bunyi lori, bunyi motor mak rempit apa semua. So aku harap korang walau macam mana pun sudilah melihat aku punya YouTube ni. Terima kasih. Dan yang belum subscribe aku punya channel YouTube, sudi-sudilah bersahabat dengan host anda, Roy Yusha. Jangan lupa geng, sudi-sudilah subscribe YouTube host anda. Okey? InsyaAllah nanti kita akan menyusuri ataupun melihat keadaan sekitar Hotel Duta Vista yang bertaraf 3 bintang. Okey geng? Okey, hotel ni dia berhampiran dengan jalan geng. Jadi korang akan terdengar lah jalan yang menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Jadi korang akan dengar lah juga bunyi-bunyi kenderaan. So macam mana pun aku harap korang boleh stay tune. Jangan lupa sudi-sudi subscribe channel YouTube host anda. Okey? Subscribe percuma saja. Go 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 ali geng. Aku harap korang stay tune dan jangan lupa sudi-sudi subscribe channel YouTube host anda, Roy Yusha. Okey, dah lama aku tak masuk dekat Hotel Duta Vista ni. Selepas aku terjatuh dan kepala aku mengalami luka dan tangan aku luka. Okey. Dan sehingga sekarang ni tanda dekat dahi aku yang jatuh dekat Duta Vista ni masih ada. Lambang bulan sabit. Okey, paling aku risaukan dekat sini adalah Mak Pet. Hantu yang bertopengkan manusia. Okey, yang sudi bersahabat dalam channel YouTube saya, terima kasih. Dan boleh jugalah follow channel TikTok saya, syah.u.soso. Selama saya buat explore sorang-sorang geng, alhamdulillah dapat bonus. Memang bergoyanglah kepala lutut. Korang pun tahulah bila munculnya benda tu, orang kata apa, kalau tangki korang tak kosong, alamatnya memang orang kata apa, terkucil lah dalam keluar. Kalau perut korang yang berisi, sila air bulan boleh tercirit. Itu terus terang. Okey. Kalau nak tengok kawasan sekeliling ni, tu boleh nampak apa, Tower Merdeka geng. Boleh nampak Tower Merdeka, boleh nampak apa, bangunan Parlimen. Okey. Ini atas rooftop geng. Rooftop dekat bahagian atas. So aku akan turun ke bawah. Kita menyusuri bahagian bawah. Aku dah mula goyang kaki dah geng. Dah mula bergoyang sebab apa? Dah mula rasa takut, seram. Ini lobi dia geng lobi yang orang kata apa? Sebuah kereta pasangan suami isteri tu, dia tertekan minyak baru isteri dia masuk dalam kereta, kemudian suaminya telah tertekan minyak dan langgar dinding tu, jatuh daripada tingkat 5 jatuh ke bawah geng. Okey, jatuh ke bawah. Ni pecah dinding ni. Jatuh ke bawah. Tu. Tinggi geng. Okey. Tingkat 5. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak cucu tumpang bertetamu, tiada niat untuk mengganggu. Ini dia punya bahagian lobi. Dekat situ tangga parking. Okey. Dan reception dia kat sini. Reception
Tu. Bertakung air kat sini, geng. Sebab banyak yang dah runtuh, banyak yang dah tumbang, bocor, banyak bocor. Assalamualaikum ya Rasulullah. Izinkan anak cucu tumpang bertetamu. Banyak kaca, banyak paku, Jadi aku kena berhati-hati untuk jalan dekat sini. Ada dengar tak? Ada dengar bunyi tak? Hello? Aku macam mana dengar bunyi dekat bahagian bawah. Kira rooftop juga tapi dekat atas bumbung. Okey, ni bilik ni tinggi 2 tingkat, geng. Bilik dia bawah ni. Tapi sayang tak boleh masuk, Meremang bulu kuduk aku, geng. Allahu Akbar. Hello? Ya, bangsa-bangsa jin yang menghuni tempat ini, zahir wujud, perlihatkan susukmu, perlihatkan wujudmu, tapi jangan dekat-dekat. Sangat-sangat menyeramkan, geng. Inilah keadaan Hotel Duta Vista setelah dikosongkan tahun 2017. Okay. Ini ruang bilik. Dia ada 2 floor, bilik ni orang kata boleh tahan mahal lah. Mungkin dalam satu malam 1,500 ke atas. Kemungkinan lah. VVIP punya bilik. Keadaan Hotel Duta Vista yang terkini, geng. Terima kasih semua. Bersemak, Ni kira atas bumbung tau. Dan jalan dia pun dah orang kata apa? Penuh dengan lalang. Kemudian lumut-lumut. Dan membahayakan jugalah, geng. Sebab silap hari bulan, silap langkah, korang boleh jatuh ke bawah. Okey? Silap langkah, boleh jatuh ke bawah. Jadi aku tak nak ambil risiko dekat sini. Okey? Sebab aku explore seorang diri. Tak nak membahayakan keselamatan. So, aku tunjukkan dekat sini macam ni je lah. Okey? Okey, jalan bawah ni untuk pergi ke ruang parking. Yang macam Kimi bercerita, yang pekerja dia, Kimi pernah bekerja kat sini. Dia kata ruang parking ni yang bahagian bawah memang sangat-sangat menyeramkan. Dan semasa dia bekerja dekat sini, dia sering kali juga diganggu. Ini ruang tangga untuk pergi ke bilik-bilik dia, geng. Ni. Ini area parking, geng. Seram tu. Aku baru turun dekat sini. Perasaan meremang tu dah mula ada, geng. Mula ada aura-aura yang menyeramkan, geng. Aku akan bawa korang menjelajah kawasan bilik ni. 1, 2, 3 bilik. Sebab kalau aku pergi dekat-dekat bilik-bilik yang lain, bunyi kenderaan sangat bising, So aku akan bawa korang menyelusuri, tengok 2, 3 bilik. Dia punya reka bentuk bilik, Ni. Okey, boleh tengok tu, tingkat atas, tingkat bawah, apa semua, sampai ada kedai gift shop, Dan ni
ruang bilik yang aku nak menjelajah untuk korang. Ada 65 biji bilik Bunyi-bunyi yang aku dengar ni pun kadang-kadang boleh buat aku terkejut juga, geng. Anjat boboi dia buatnya. Area bilik-bilik yang penyewa-penyewa datang kat sini untuk menyewa. Itu adalah ruang lift. Termasuk sini juga. Ni ada bilik apa? Maintenance dia lah apa semua. Okey. Keadaan terkini setelah penutupan 2017. Oh ya, geng. Dulu sekali aku pernah live dekat sini, terlihat sosok Cik Kuntilanak Merah dekat bahagian luar, geng. Dekat bahagian luar. Masa tu aku dekat floor ujung sekali. Dah lama lah, dalam 2 tahun jugalah yang aku nampak sekali kelibat Cik Kuntilanak warna merah, geng. Okey, aku akan jelajah bilik ujung dulu. Minum air dulu, geng. Okey, bilik ujung ni lah yang orang kata ada pasangan suami isteri yang duduk menginap kat sini, berlaku pertengkaran sehingga mengakibatkan isteri dia kehilangan nyawa dekat bilik ujung. Dan saya okey ke? Kak Ida, thank you. Kita nak pergi ke bilik hujung, geng. Bilik yang pernah orang ceritakan sepasang suami isteri bergaduh sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Okey, satu floor ada 2 tingkat. Aku masukkan sini dulu. Ni bahagian toilet ruang tamu, toilet, ruang rehat, ada dapur juga, geng. Boleh memasak. Ni dapur. Okey, ini ada tangga yang boleh pergi ke atas dekat rooftop tadi tu. Tapi tangga besi ni telah dipotong. Ini ruang bilik, ruang santai. Okey, dekat atas ada 2 bilik. Tapi tak boleh nak masuk. Ruang balkoni tu yang apa? Floor ni ada 2 tingkat tingkat atas cuma tak boleh masuk je, geng. Tangga dia dah tak berfungsi dah. Dah hilang tangga besi dia. Menyeramkan sangat, geng. Ini dekat pusat bandar tau. Macam mana lain boleh sangkut-sangkut, geng? Dekat luar dalam bandar aura dia boleh rasa, geng. Aku pun dah meremang bulu kuduk sebab aku seorang diri dekat sini, geng. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Bertakung air jalan pun licin, geng, sebab hujan hari-hari hujan sekarang ni. Boleh dengar bunyi kenderaan yang Hotel Duta Vista ni berhampiran jalan, geng. Itu mungkin salah satu faktor yang mengakibatkan hotel ni tak ada pelanggan. Okey, kurang pelanggan sebab suasana dia yang bising. Itu kemungkinan satu faktor. Penyebab juga La ilaha illallah. Allahu Akbar. Loh. Ada orang ke? Hotel ni dia betul-betul dekat dengan jalan, geng. Sebab itulah bunyi bising. Tengok bunyi jalan. Berhampiran jalan raya. Ada MRT tu Pulat Gonggok. Bunyi bising, geng.
Cik Kunti, Abang Pocong, where are you? Aku rasa jin yang duduk dekat sini pun geng tak aman tak aman hidup dia. Sebab apa? Bunyi bising. Kalau jin-jin hantu-hantu yang duduk kat sini pun tak akan aman. Bunyi dia terlampau kuat. Okey, itu bilik dia geng Bilik 505 yang berlaku kes pertengkaran suami isteri sehingga mengakibatkan isterinya telah kehilangan nyawa. Bilik tu Aku akan turun ikut bawah ni sampailah ke floor bawah. Okey, ini bilik dia kau tengok ada kesan-kesan tu. Okey, ada kesan-kesan tu kesan tapak tangan yang berlumuran dengan air sirap. Itu ada kesan-kesan tu. Kesan air sirap. Termasuk sini juga tu. Kesan air sirap yang tu. Yang berlaku peristiwa kes pertengkaran suami isteri. Minta maaf suasana dia bising Bangsa-bangsa jin pun tak boleh tahan pun duduk kat sini. Suasana dia menyeramkan geng. Okey, nak aku pun dah tahu dekat sini banyak bukan satu dua berlaku kes kehilangan nyawa. Ada lebih daripada 4 kes kehilangan nyawa dekat sini geng. Kalau macam aku cakap lah, kalau kawasan parking tu dia kurang sikit lah bising dia. Tapi yang itu memang padu. Dan ada juga tempat yang diorang buat pemujaan. Diorang buat pemujaan dekat bahagian bawah sekali, dekat area dengan parking. Okey, ada satu bilik diorang buat pemujaan. Aku dah berada dekat tingkat 4 geng. Tingkat 4. Hello? Ni di tingkat 4 meremang tu. Ku semangat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seram juga geng. Berdiri juga bulu kuduk aku Terus terang aku cakap geng, dekat floor ni pun aku rasa seram Aku rasa merinding juga geng Merinding geng. Hello? Ya, bangsa-bangsa jin yang menghuni tempat ini, zahir dan wujudkan dirimu, tapi jangan dekat-dekat. Perlihatkan sosokmu. Ni bilik-bilik dia geng 65 biji bilik. Kalau aku pergi bilik sebelah ni, bunyi kereta terlampau kuat geng, sehingga mengganggu juga pendengaran kita terlampau kuat. Semasa hotel ni masih beroperasi penghuni-penghuni kat sini pun sering kali diganggu geng. Sering kali diganggu oleh benda-benda misteri. Bilik ni satu floor geng. Satu floor je, satu lantai. Hotel 3 bintang. Ini ruang dapur ruang tamu, dapur, boleh memasak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Walaupun bunyi kenderaan kuat geng, tapi terus terang aku cakap, perasaan takut dah mula timbul. Ini toilet
Dan ini bilik. Ini juga bilik yang kecil, geng. Tu. Okey, bilik kecil tu yang mengakibatkan bising, geng. Okey, terlampau bising. Nampak jalan raya. Ini bilik juga. Ada satu toilet. Ada 3 bilik kat sini, geng. Sama je. Bilik depan, bilik belakang ni sama je. Okey? Okey? Terlalu bising, geng. Tapi minta maaf lah, aku bawa korang explore dekat tempat yang bising. So dari sini korang boleh nampak ruang tamu, dapur, boleh memasak, dan ini bilik dan bilik air. Abang Pocong, where are you? Seram tu. Yang ini, bilik ni, dia menghadap ke kelapa sawit tadi. Okey? Menghadap ke kelapa sawit. Di tingkat 4 sekarang ni aku berada. Cik Kunti, Abang Pocong, dan yang suatu dengannya, zahir dan wujudkan dirimu. Sekiranya benar kau berada di sini, perlihatkan sosokmu. Hadir. Kita masuk ke bilik yang depan ni, geng. Di tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 sama je. Geng, dengar bunyikan lagi. Ada satu bunyi kat situ, geng. Ada orang ke? Kalau ada orang, tolong bagi tahu. You, where are you? Wiki. Seram, sangat menyeramkan. Dan membingitkan telinga juga kerana dekat dengan jalan raya, geng. Bilik di tingkat 4, Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Di mana kau? Ruang dapur, ruang tamu. Yuhu. Yang aku cakap, aku pernah nampak Cik Kuntilanak dekat bahagian luar ni, geng. Kalau kat sini dia kurang sikit lah bunyi kenderaan yang kuat tu, Tu bahagian luar, Yang aku cakap dekat kelapa sawit ni, yang aku pernah nampak sesuatu, entiti. Macam kelibat Cik Kuntilanak dekat kelapa sawit ni, geng. Warna merah. Tu, dekat atas. Satu ketika dululah, masa tu aku pakai iPoyo Part 1, dekat sini. Tapi aku tak boleh nak buat VTT masa tu sebab aku tak pandai. Penampakan Cik Kuntilanak warna merah dekat atas pokok ni. Yuhu. Sayang tempat ni, geng. Guys, yang belum bersahabat boleh bersahabat dulu, geng. Yang belum follow channel YouTube saya pun sudi-sudilah follow channel YouTube saya. Orang kata apa, bila dah terpekalai, apalah salahnya mereka renovation tempat ni, okey, sebelum tempat ni jadi teruk, dijadikan tempat orang-orang tua ataupun rumah anak-anak yatim oleh kerajaan Malaysia kita, Tapi sayangnya
kerajaan kita ni tak ambil pot pun tentang orang-orang yang susah. Yang mereka tahu membolot duit rakyat. Okey, kalau korang nak sedia maklum korang bukan sekali pernah tengok budak-budak paranormal buat dekat sini, datang ramai-ramai, keluar jin 2-3 ekor. Okey, ni aku datang bersendirian, seorang diri untuk explore dekat tempat ni. Okey, tempat yang menyeramkan ni. Datang ramai-ramai, 2-3 ekor jin keluar. Ni aku membuktikan pada korang, senang tak bangsa-bangsa jin tu nak munculkan diri. Jadi kita telusuri, harungi tempat ini. Cuma yang aku boleh kongsikan, memang seram doh. Memang seram. Memang menakutkan. Meremang bulu kuduk aku, geng. Aura dia cukup kuat. Lain sihat. Terima kasih, Mameng. Di manakah kau, wahai bangsa-bangsa jin? Menyeramkan doh. Memang seram. Aku mula rasa aura dia goyang juga, geng. Okey? Goyang juga jiwa aku, Menyeramkan, geng. Sangat-sangat menyeramkan. Semalam aku dengar Aus dekat Karak. Tapi hari ni Aus ada kena kerja, geng. Dia kena emergency lah. Ada kerja apa? Darurat lah orang kata. Jadi dia tak boleh nak turut serta. Okay? Terima kasih semua. Insan-insan baik, Abang Meng apa semua, Kak Salma apa semua. Terima kasih. I love you all. Thank you. Semua sekali. Meremang tu. Allah Akbar. Kimi dah bagi tahu aku tingkat bawah. Office Kimi dulu dekat bahagian bawah dekat bahagian bawah, geng. Dekat dengan parking, dekat tempat orang main tenis apa semua. Dia cakap dekat situ memang paling keras. Okey? Dia sering kali diganggu dekat situ, geng. Pekerja dia, Kimi ni pernah bekerja dekat sini. Dia bercerita dengan aku, bukan setakat staff je. Okey? Penghuni-penghuni kat sini pun sering kali juga diganggu. Okey? Diganggu oleh entiti-entiti yang tak kesat mata, geng. Bila start malam menjelma dan dia orang kata Allah Akbar. Allah Akbar. Ada bunyi, geng. Loh? Aku dengar bunyi. Allah Akbar. Okey, mereka juga yang menghuni dekat sini, bila berada dalam bilik, mereka terasa seakan-akan ada orang lain di dalam bilik mereka. Okey, mereka terasa macam diperhatikan oleh sesuatu. Pergi tempat bilik yang pernah terlibat pertengkaran suami isteri hingga kehilangan nyawa. So sekarang ni aku nak bawa korang dekat tingkat bawah. Korang boleh dengar tak, geng? Bunyikan lagi. Meremang doh. Walaupun dekat dengan jalan raya, bising, tapi aura dia memang kuat, geng. Cukup padu. Where are you? Dekat sini pun aku boleh rasakan aura dia dalam 75%, geng. 75% aura dia memang ada, geng. Memang ada. Cuma dia nak tunjukkan, nak mewujudkan diri dia, Allahuaklam. Kalau buat prop, dah keluar dah 5-6 ekor dah. Dah keluar dah jin dia. Kita turun ke bawah, geng. Ini kira ruang bawah dia menyeramkan, geng. Tu dia.
Allahu Akbar. Ini ruang pejabat, geng. Ruang ofis dia. Menurut Hakimi, dekat sini pun sangat menyeramkan, geng. Yuhu, Cik Kun. Tempat pejabat. Office dia, geng. Tempat maintenance apa semua. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Seram tu. Yuhu. Meremang, geng. Terus terang aku cakap. Seram tu. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Aku akan ikut jalan tu, geng. Kita try tangga belah ujung, kita turun. Tengok kalau tak banjir, kita turun, geng. Allahu Akbar. Aku terasa macam ada yang mematikan, geng. Macam ada yang sedang melihat. Aku boleh rasakan aura dia. Aku terasa seperti ada yang sedang memandang, geng. Ada yang sedang memandang. Aura dia boleh mencecah ke 80%. 80% aku boleh rasa macam ada sesuatu yang sedang melihat. Lo? Zahir dan wujudkan dirimu. Perlihatkan sosokmu sekiranya benar kau berada di sini. Ada yang kata nampak macam sesuatu. Di mana kau? Zahir dan wujudkan dirimu. Aura dia memang kuat, geng. Aku rasa macam ada yang sedang mematikan aku. Goyang tu. Ada sesiapa di sini? Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Okey, tangga ni tangga ke bawah, geng. Tangga ke last floor, floor yang terakhir. Selepas tu aku akan turun pergi ke kolam renang. Aku harap kalau lain aku sangkut apa semua, aku harap korang boleh stay tune. Kerana terlampau bising tempat ni, itu sebablah hotel ni kehilangan penyewa. Yalah, kalau bising-bising, jin pun lari keluar, geng. Jin pun boleh lari keluar. Okey, yang macam saya katakan, hotel ni, Hotel Duta Vista ni dibina dalam tahun 1991, tapi telah ditutup pada 2017. Itu kalau tak silap saya lah. Yang penutupan 2017 tu betul.
Itu memang tepat. 2017 telah ditutup. Ini bahagian last floor, geng. Aku nak turun ke bawah tu, nak pergi area kolam renang. Kalau ada line aku sangkut-sangkut, aku harap korang stay tune Kalau ada lag manja, harap stay tune, geng. Perasaan aku dah mula berdebar, geng. Perasaan aku dah mula goyang Perasaan aku dah goyang sangat Sebab apa? Memang seram, geng. Memang sangat-sangat menakutkan. Kalau aku buat prop dekat sini pakai kru, dah lama jin-jin keluar kat sini, geng. Jin-jin keluar. Cuma yang aku boleh kongsikan dengan korang, memang ada sesuatu yang menghuni dekat sini sekarang. Sebab aku boleh rasakan aura dia yang sangat kuat Tadi 80%, sekarang aku dah rasa aura dia 85%, geng. 85%, walaupun keadaan tempat ni bunyi bising dengan kenderaan. Kerana bersebelahan dengan lebuh raya yang pergi ke KL. Di tingkat bawah bawah sekali lah last floor Okey, geng, kita turun ke bawah di floor yang last Guys, kalau ada line aku tersangkut, minta maaf stay tune, geng. Kalau ada lag manja, stay tune Ini tingkat yang air sekali, geng yang boleh pergi ke kolam renang dengan tempat main squash dan tempat penguin dan ada mini bar. Dekat bawah tu ada bar. Aura dia kuat, geng. Sangat-sangat kuat dan menyeramkan. Aura dia. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kuat, geng, aura dia, geng. Kuat Allahu akbar. Terus terang aku cakap, berdiri bulu kodok aku, geng. Okey. Di manakah kau berada? Perlihatkan sosokmu, tapi jangan dekat-dekat. Ya, bangsa-bangsa jin. Bangsa-bangsa jin mangkuk ayun, sandul, kadiwol, badigol. Hadir, zahir, wujud, tapi jangan dekat-dekat. Allahu akbar. Subhanallah. Oi, hati aku tak, rasanya tak tenteram hati aku duk. Dekat bahagian bawah aku sekarang ni yang aku berada ni, geng. Ini ada laundry juga Tu. Laundry area Laundry tempat mencuci baju. Dah kosongkan tangki dulu. Mana tahu tiba-tiba dia muncul dekat sebelah aku ke apa ke. Janganlah Kalau boleh, kalau nak muncul, biarlah jauh-jauh. Di mana kau? Ada dengar bunyi kak? Dekat depan tu, geng. Ada orang ke? Ada orang ke? Ada bunyi dentuman kat depan ni. Ada orang ke? Ada bunyi sesuatu kat depan tu, geng. Siapa kamu? Kalau orang, tolong bagi tahu ada orang dekat sini.
Saya ada bawa barang pertahanan diri. Di mana kau? Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Ya bangsa-bangsa jin. Kalau nak wujud, wujud. Jangan sembunyikan diri. Tapi jangan dekat-dekat. 85% geng. Betul-betul kuat aura dia. Betul kuat geng. Saya nak bawa korang pergi ke tempat yang pelakon Starman telah kehilangan nyawa. Dan dekat sini juga, yang Kimi kata dia kerja kat sini, ada juga orang menamatkan riwayat sendiri dengan terjun daripada bangunan ni dekat kolam renang tu. Okey, berhampiran kolam renang. Di mana kau? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha. Bergetar aku punya ni. Hello? Guys, banjir jalan ni banjir geng. Banjir tu. Jalan ni banjir Di manakah wahai penghuni-penghuni sini? Ya bangsa-bangsa jin. Perlihatkan, zahir dan wujudkan dirimu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Di mana kau? Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ku semangat jali-jali geng. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bagian lift area laundry kat belah sana tadi. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha. Allahu akbar. Allahu akbar. Tangga nak pergi parking geng. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala. Yuhu. Where are you? Woi. Guys, sekejap Aku tadi lalu kat sini, aku tak sentuh benda ni Aku tak sentuh pun ni, pipe ni. Okey? Aku tak sentuh pipe ni. Nampak bergoyang geng. Aku tak pegang pun. Aku mengelak daripada pipe ni. Bergoyang. Aku tak pegang langsung pipe tu. Dan aku lalu pun aku elakkan diri aku daripada pipe ni. Bergerak sendiri. Aku semangat. Subhanallah. Siapa kau? Ya bangsa-bangsa jin. Aku elak pipe ni, tadi dia bergerak Sekarang dah tak bergerak. Ui, penuh air. Astagfirullahaladzim. Penuh air geng. Redah je. Ini mungkin ruang pejabat juga geng.
ataupun ruang bar untuk simpan barang-barang. Okey. Penuh air, geng, bertakung. Bertakung, Ini bar dia, geng. Pentas dia. Okey, pentas dia, bar. Mini bar, ada pentas, boleh nyanyi, boleh karaoke. Dekat sini, bahagian bawah sekali. Dan dekat sinilah berlaku 2 kes kehilangan nyawa. Seorang pelakon stunt dan seorang menamatkan riwayat diri sendiri dekat kolam ni. Tu toilet. Bahagian toilet, Depan tu tempat main ada squash, tempat main tenis yang bola kecil tu. Ini geng, mini bar dia. Meremang aku, geng. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi dah ditutup dengan canvas, Dan dekat sinilah juga kejadian pelakon stuntman tu. Dan aku pula terjatuh dekat sini. Sampai kepala aku pecahlah dengan siku luka. Berlubanglah kepala aku. Okey. Dekat sini yang pelakon stunt tu telah kehilangan nyawa. Dan Kimi kata salah seorang yang menamatkan riwayat sendiri dekat kolam ni. Dia terjun daripada atas ke bawah kolam, geng. Aku tak tahu dia nak buat apa, dan dekat atas ni lah tu, yang dekat sini pelakon stunt jatuh dekat sini. Okey, yang berlakon tu jatuh kat sini. Dan Kimi kata pula kalau salah seorang tu yang menamatkan riwayat dia sendiri daripada tingkat atas terjun ke kolam ni. Terjun ke kolam, area kolam. Dan hos anda pula hari tu terjatuh sampai kepala pecah, terantuk batu apa semua gara-gara lubang ni. Okey, ni. Tapi lubang ni dah ditutup, geng. Dikambus balik. Kalau tak, penuh dengan tanah tau kat sini. Ini dia dah. Hari tu dalam, geng. Hari tu dalam. Bertimbun tanah. So sekarang ni dia dah kambus balik. Tu, lubang ni. Jadi tak dalam. Hari tu lubang dia dalam separas lutut. Yang buatkan aku jatuh. Dekat sini, geng. Okey, ni dulu tempat penguin, geng. 2 ekor penguin. Okey. Diletakkan dekat sini. Tapi dah tak boleh masuk pula. Dah bersemak. Kawasan penguin,
sebagai daya penarik. Dibela 2 ekor penguin sebagai daya penarik. Aura dia tak boleh blur kan kat sini. Okey, aku ulang balik. Dekat sini, okey, kehilangan nyawa 5 kali, geng. Okey, yang kes 2 biji, 1 biji kereta, warga Singapura 2 orang. Lepas tu pelakon stan Malaysia. Kemudian dah masuk 3 orang Kemudian pengunjung, penghuni dekat sini, penyewa, telah menamatkan riwayat mereka sendiri. Okey, telah menamatkan riwayat. Dan Allahu Akbar. Dan kemudian astagfirullah, pelakon stamen kita. Okey, 5 kehilangan nyawa. Yang pasangan tu dia 2 orang. Yang kereta 76 ke Gaung 2 orang. Jadi semuanya total 5 orang, geng. Okey, yang termasuk sekali dengan suami isteri yang bergaduh telah menamatkan riwayat isteri dia. Okey, kita nak pergi ke ruang tempat orang main squash. Okey? Yang belum follow saya punya channel YouTube, sudi-sudi subscribe saya punya channel YouTube. Saya rakam ni, sekejap saya off, sekejap saya on. Itu yang saya cakap ulang-ulang kali. Dan kalau saya cakap ulang kali pun sebab saya tengok ada penonton yang lain baru turun naik. Cik Kun, Abang Pocong, where are you? Line dia kadang-kadang kat sini lag juga, geng. Tu ruang scout dia, tempat main tenis. Okey. Halo. Cik Chong, Cik Kunti, where are you? Sangat-sangat terasa dia punya aura. Nak dekat bawah tadi tu ada 2 kes kehilangan nyawa. Tempat yang aku berdiri tu. Aura dia 95%. Memang menyeramkan. Ni tempat yang main apa? Main tenis tu, squash. Okey, yang bola bulat tu. Sini. Allahu Akbar. Memang meremang tu. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tak boleh belah aura dia. Walaupun dekat dengan jalan, berdiri bulu kuduk aku, geng. Subhanallah. Ada yang kata nampak sosok perempuan, geng. Di mana kau? Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Cobaan.
Di mana kau? Kalau nak muncul, muncul. Tapi jangan dekat-dekat. Ya, bangsa-bangsa jin. Cik Kak, dekat mana Cik Kak? Cik Kak, where are you? Allahu Akbar. La ilaha illallah subhanallah. Mencana geng aura dia. Di mana kau Cik Kak? Allahu Akbar. La ilaha illallah subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Cik Kak. Allahu Akbar. Makin menyeramkan. Betul lah kata Kimi, bahagian bawah ni paling misteri geng. Orang kata paling kuat aura dia. Itu dah tak ada jalan dah. Dah tak ada jalan dah tu. Di mana kau? Zahir dan wujudkan dirimu. Tadi ada yang nampak macam ada perempuan berambut panjang Ada yang nampak perempuan macam berambut panjang geng. Ya, thank you, terima kasih. Di mana kau? Zahir dan wujudkan dirimu. Aku bersendirian di sini, tapi jangan dekat-dekat. Cahaya jalan. Cahaya jalan raya dekat sana. Dekat apa? Pantulan cahaya cermin. Pantulan cahaya cermin. Cahaya lampu saya. Cahaya lampu saya. Pantulan. Tu kan cermin. Orang main apa? Squash. Yang ada apa? Cermin tu. Dengar ada bunyi geng. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Cermin pantulan cermin geng. Bukan jalan, pantulan cermin. Aku dah sampai dekat area parking geng. Ini area parking Subhanallah walhamdulillah wala. Allahu Akbar. Subhanallah. Memang seram geng. Memang sangat menyeramkan. Allahu Akbar. You, where are you? Aku akan bawa kau orang dekat tempat yang dua warga Singapura jatuh dekat bawah tu daripada parking dekat bahagian atas tu. Okey, dekat bahagian atas tu. Allahu Akbar. Sangat menyeramkan. Keadaan terkini Duta Vista geng. Subhanallah.
Menggigil aku, geng. Terus terang aku cakap, aku menggigil dekat sini. Menggigil, geng. Aku berdiri pun tak jauh daripada dua mayat tersebut yang telah kehilangan nyawa dekat sini. Okey, tak jauh. Nanti aku tunjukkan tempat yang warga Singapura tu, dua orang kehilangan nyawa, pasangan suami isteri dalam usia 70 tahun, geng. Yang baru saja melangsungkan perkahwinan dekat Singapura, kemudian datang ke Malaysia untuk honeymoon. Dekat sini yang kereta dia jatuh, geng. Tak jauh pun daripada tempat yang aku berada ni. Di sini, geng. Okey, ni. Tu. Tempat dia jatuh. Yang kereta tu jatuh tu, geng. Sini. Okey. Di sini. Okey. Pasangan suami isteri tu meninggal dekat sini. Woi, siapa tu? Terkejut aku. Sekejap, jangan suluh muka. Jangan suluh muka. Sebab muka aku tak ada orang nampak. Assalamualaikum. Ni yang tadi tu. Sampai juga, geng. Member daripada Kelantan. Okey, sampai juga dia. Jangan shoot muka, nanti ada viewer kau yang pingsan. Sampai juga, geng. Tahu kan sejarah kat sini? Kita sikit bas, jalan sikit. Okey. Jangan shoot muka dulu, sebentar, geng. Sekejap kita dengar. Okey, aku dah berjumpa dengan siapa nama tadi? Alif. Alif dengan Anif. Okey. Dua daripada Kelantan lah. Daripada Kelantan dia orang datang sini. So orang kata ada free time. Dia orang buat explore lah kat sini. So aku pun tak kisah, dia orang nak datang, silakan, tak ada masalah pun. Okey. Bila dah nampak tadi budak Kelantan ni, aku rasa tenang sikit jiwa aku. Okey, daripada tadi tu berkecamuk jugalah, geng, dengan perasaan takut apa semua. Memang menyeramkan. Pokok-pokok pisang ni memang boleh menakutkan kita, pokok-pokok pisang ni. Okey. Korang pun dah sedia maklum, pokok pisang ni memang suka entiti pocong dengan kuntilanak main buai-buai dekat sini. Kalau pocong suka dekat batang pokok pisang. Okey. Dah terpacak macam pocong dah. Nampak? Ini kawasan dia. Parking bawah tu memang seram, geng. Terus terang aku cakap, parking bawah tu sebelum budak ni datang memang sangat-sangat menyeramkan. Okey, Kimi dulu yang kerja dekat sini, dia sering kali diganggu dekat kawasan parking ni dengan pejabat dia. Sering kali diganggu, geng. Dengan apa? Penampakan anak kecil. Penat dan menyeramkan. Tapi aura je yang aku rasa, geng. Wujud dia aku tak nampak. Cuma ada tadi viewer aku ternampak seakan-akan ada sosok perempuan berambut panjang. Memang dekat area situ, geng, aku terasa bulu rumah aku, orang kata berdiri, bulu rumah aku berdirilah bulu kuduk apa yang ada. Dan aku dah cakap dengan korang, aku bukan seorang insan yang berani, seorang yang penakut. Ini aku dah telusuri tadi untuk korang tadi. Itu tangga untuk naik ke bilik-bilik mereka. Bilik-bilik penghuni lah. 65 bilik. Ni daripada
ruang parking ni, aku akan boleh sampai ke lobby, reception, tempat yang apa orang kata, pengunjung-pengunjung datang untuk mendaftar. Meremang bulu kuduk, geng. So, ni kalau aku naik sampai ke atas. Okay. Sampai dekat lobby reception tu, tempat pendaftaran. Okay, tu korang tengok dari parking ni boleh naik ke reception. Okay, aku nak bawa korang satu lagi dekat mini bar, geng. Mini bar, okay. Ini ada bar juga kat atas ni. Okay. Besar jugalah, orang kata apa, bar dia boleh tahan jugalah. Dan ada satu kedai kecil untuk apa, gift shop. Ada satu kedai kecil untuk gift shop juga dekat sini. Apa ini? Dah runtuh, geng. Dah runtuh. Ni dia. Ini bar juga, geng. Okay. Bar juga di dalam ni. Tapi aku risau juga. Kayu-kayu dah mereput, apa semua. Tapi kita masuk, harap tak terjadi apa-apa. Janganlah ada kayu-kayu yang runtuh kat sini, geng. Tapi dia tak nak muncul. Adakah bangsa-bangsa jin ni dia malu dengan aku? Tu bahagian toilet. Bahagian toilet. Mini bar kalau ikutkan dekat mana dia orang boleh menyanyi apa semua. Dekat bawah je lah yang ada pentas. Yang ini toilet apa semua. Mungkin dekat sini dia taruh apa, meja biliard ke apa, tak tahulah. Muka arah senyum. Muka arah senyum. Jom naik ke apa? Ke atas, kita pergi ke reception tadi.
Kalau kat karaoke apa semua nyanyi-nyanyi kat pentas bawah tadilah. Bertakung air dia. Bertakung air. Banyak paku, banyak kaca. Ada peti besi. Ini pejabat big boss ke apa, aku pun tak pasti. Rasanya kalau ada peti besi ni, big boss dia punya pejabat. Okey, tu. Dengan kerani keuangan. Banyak paku, banyak kaca, geng. Ni jalan yang aku turun tadi. Okey. Dan ini reception. Tu. Okey, reception. Dan dekat sinilah kereta warga emas tersebut parking dekat sini. Bila isteri dia naik kereta tu, okey, tertekan minyak suami dia, entam ke tebing tu. Tu, dan jatuh ke bawah. On the spot, kehilangan nyawa. Warga Singapura. Okey? Keadaan terkini Hotel Duta Vista. Hancur total, geng. Tu tembok dia yang dia langgar tu. Okay, so sekarang ni kita pergi ke base. Okay, geng? Bergerak ke base aku dekat atas. Okay, tu. Naik tangga. Aku buat base dekat atas. Okay. Aku dah habis explore kat sini. Sangat-sangat memenatkan. Aku dah habis berjalan dekat kawasan Hotel Duta Vista ni dan dah tunjukkan korang keadaan terkini. Keadaan Hotel Duta Vista yang bertaraf 3 bintang. Teruk, geng, hancurnya. Ni dikerjakan oleh Makpad.